Halo guys, bertemu kembali dengan Om Bin. Okey guys, kali ini kita mereaction lagi uh, video-video yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita dalam kat ruangan komen. So guys, sebelum tu Om Bin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang dah subscribe dan support video-video daripada Om Bin channel. So kali ini kita tengok guys video yang dikirimkan oleh sahabat kita, nama dia Alfitrah LKSA. Okay, dia suruh Om Bin tengok juga, dia kata reaksi juga SCBD terkini tahun 2022. So sebelum ni mungkin tahun 2021 kot dulu Om Bin pernah mereaction guys SCBD. Okay, yang satu Om Bin tak tahu guys SCBD tu apa, tapi kawan-kawan kita dah bagi tahu dengan Om Bin. Okey, SCBD itu rupanya singkatan macam tu. Oh. So nama sahabat kita tu Alfitrah LKSA. Okey, macam tu guys. So sekejap ya guys. Wow, sekejap Om Bin nak terangkan dulu. So kat sini ada daripada macam biasa guys, channel Kegemaran Om Bin Walking Around, dan ramai juga guys antara kawan-kawan kita yang dah kenal Walking Around channel. So semoga Walking Around channel guys lagi bersemangat untuk buat konten-konten baru. So sebelum tu kita sama-sama subscribe dulu guys. Jangan lupa untuk subscribe pada korang yang belum subscribe. Tekan tombol lonceng dia, lepas tu like dan share guys. Korang boleh tengok juga video-video daripada Walking Around channel. Nanti Om Bin letakkan link dia kat bawah. Okay. So kat sini dia kata 1 hour driving around Jakarta when PPKM level 3 Senayan Sudirman Tamrin. Maknanya daripada Senayan ke Sudirman ke Tamrin, SCBD. Apa ni guys? SLIPI, Sleepy. Okay, tak apa, nanti korang faham-faham lah guys. So maknanya kat sini admin kita Walking Around channel ni kan dia memandu. Mungkin dia memandu kereta kot, memandu mobil untuk keliling-keliling daripada Senayan, Sudirman dan Tamrin. Okey, kita 1 hour, sebenarnya satu jam engkau. So kat sini mungkin kita boleh tengok guys, sebab video dia ni 1 hari yang lalu. So jangan lupa guys untuk korang support admin kita Walking Around channel. Okey. Sekejap. Wow, macam panjang guys video dia. Om Bin suka guys video-video panjang macam ni. So kita puas tengok sekitar Jakarta. So tanpa kita berbasa-basi lagi, jangan lupa guys, gagak kat luar tu bising. So it's okay. Kita langsung saja guys tengok video dia dengan kiraan 1, 2, 3 play. So macam biasa admin kita Walking Around channel guys, dia tak bercakap. So nanti kita boleh tengok je. Nanti Om Bin yang bercakap lah. Sekejap. Okay. Sekejap guys, PPKM tu bukan lockdown ke? Lockdown gitu sebab coronavirus kan? Okay. So adakah mungkin sekarang dekat Jakarta kira PPKM lagi ataupun mana guys? Okay. Mungkin lockdown lagi kot guys. Maknanya kira lockdown. Tapi banyak pula kenderaan guys. Tu yang sebelah sini tu banyak mobil. PPKM tu apa guys? Yang Om Bin faham mungkin lockdown kot. So kita sekarang ni dekat Jakarta. Excited guys Om Bin tengok. Kalau tengok tiap kali Jakarta tu Om Bin macam excited gitu. So kita boleh tengok kota Jakarta lagi. Sekejap guys Om Bin ambil kopi. Oh mana kopi Om Bin? Sekejap. Okay. Biasa guys Om Bin kalau tengok video Om Bin. So macam biasa guys kalau Om Bin tu tengok video, Om Bin kena ditemani dengan kopi supaya kita semangat lagi untuk tengok video admin kita Walking Around channel. So kopi tu mesti ada.
Okay guys, so kita sekarang berada di Jakarta. Bismillah. Sedap guys kopi. Wow. So baru semangat guys untuk tengok video. Okay. So ni admin kita, biasanya kan dia walking around, dia berjalan-jalan. So kita kali ni tengok admin kita mengendarai mobil. Mungkin Om Bin salah satu peminat walking around channel kot daripada Malaysia guys. Mungkin ramai juga, tapi yang Om Bin perasan, Om Bin suka guys tengok video-video dia. So kepada admin kita, Om Bin ni memang peminat kamu punya channel. Om Bin suka tengok kamu punya video-video. Wow. Wow. Macam ni ke yang Om Bin suka tengok? Wah, jap. Okay, macam tu. Okay, tak apa sebab dia ada banyak pokok-pokok yang menghalang. Kalau tak guys, kita nampak dia punya deretan apa? Pancangan-pancangan langit yang tinggi sekali. Wow, cantik. Macam ni Om Bin suka. Okay. So kita sama-sama guys saksikan video admin kita. Kita tengok lagi Jakarta. Mungkin waktu pagi kot admin kita berjalan ni. Entah siapalah yang WhatsApp Om Bin. Banyak sangat WhatsApp dia. Okay. Time tu kadang Om Bin tengok video-video macam ni guys, time tu lah orang sibuk. Time Om Bin tak tengok video tu, time tu orang tak sibuk pula, mengganggu WhatsApp ke apa, tweet lah. Time-time Om Bin tengok-tengok macam ni, time tu lah ada orang menyibuk. So kita kena fokus guys, tengok admin kita punya video. Om Bin tu kan guys dah pernah pergi Jakarta, jadi kadang Om Bin kadang dah lupa guys jalan-jalan dia. Cuma yang Om Bin ingat tu dekat kawasan-kawasan Tosari tu. Kat situ Om Bin ingat jalan dia. Ya guys, macam biasa kopi. Maknanya guys dekat Jakarta tu masih banyak lagi apa? Gedung-gedung yang dibangun. Sedangkan Jakarta tu kan dah terlalu banyak bangunan. Dia masih lagi guys buat yang macam tengah-tengah ni guys, apa ni guys? Macam dia nak dibangun kot. Dia nak bangun apa ni guys? Mungkin dia nak bangun MRT kot ni. Tiang-tiang yang banyak dekat tengah-tengah ni. Yang belah sini ni. Macam banyak tiang guys. Mungkin dia nak bangun MRT kot sini, jalan. Jalan MRT. Oh, admin kita U-turn.
banyak guys. Apa? Maknanya dekat Jakarta tu memang untuk yang bahagian-bahagian sini banyak jalan-jalan dia yang masih dikekalkan dia punya pokok-pokok. Jadi cantik guys. Jadi bandar kawasan-kawasan sini tak panas sebab banyak pokok. Wah, baguslah guys, dia kekalkan pokok-pokok. Ni guys, yang sebelah ni guys, dia macam nak buat MRT kot punya landasan, laluan MRT. Oh, tapi macam petang, macam sore gitu admin kita ambil video ni. Om ingatkan tadi pagi. Wah, so Om Bin boleh kira berjalan-jalan. Biasa kalau Om Bin tengok video-video macam ni guys, kadang Om Bin andaikan Om Bin yang tengah drive. Ataupun Om Bin yang tengah berjalan. Gitu. Oh. Best guys tengok video-video macam ni. Walaupun kita dah lama tak keluar berjalan-jalan, so sekurang-kurangnya kita boleh tengok guys. Cantik. Cuba nanti korang bagi tahu lah guys, PPKM tu apa. Mungkin lockdown kot. Level 3 dia kata. PPKM level 3. Level 3. Kadang tu kalau asyik lockdown macam ni guys, tak tahulah. Macam kita dah tak ada kehidupan. Asyik lockdown je, sepanjang-panjang tidak. Selagi coronavirus tu tak dianggap sebagai endemik, so selagi itulah kita lockdown guys. Sedangkan negara-negara lain kadang diorang dah, macam Sweden baru-baru ni kan, diorang dah bebas. Mungkin diorang dah tak larat nak layan coronavirus. Sedangkan dekat Eropah tu banyak kira kes-kes coronavirus dibandingkan dengan kita kat sini. Tapi tetap jadi orang bebaskan. Mungkin dah malas nak layan. Wah, okay. Mungkin banyak kok guys jambatan yang macam ni dekat Jakarta tu. Yang jambatan GPO macam ni guys, mungkin banyak kot. Sebab Om Bin selalu nampak guys macam ni. Adakah mungkin dekat kota Jakarta tu banyak yang dia buat jambatan yang hampir sama macam ni? Okay. Oh, tu lagi guys, tengah bangunan tinggi tu tengah dibuat. Wow. Banyak rupanya guys, dia masih lagi buat. So pembangunan di Jakarta tu terlalu maju. Dia macam, yalah, dia masih buat juga. Banyak. Lepas tu Jakarta tu pun luas. Kadang kita tak tahu pembinaannya kat mana-mana je. Banyak dia buat. Kira gedung-gedung tinggi. Wah, tu GPO dia. Wah, Om Bin pun dah tahu guys. So thank you pada kawan-kawan kita yang dah bagi tahu Om Bin. Katanya GPO tu kira perlintasan apa dah? Macam tu lah, jambatan perlintasan orang kot. Nah gitu lebih kurang GPO. Oh, cantik guys kawasan ni. Okey, kat sini pun cantik dia punya pemandangan. Wah. Cantik juga guys kawasan dekat situ tadi. Pemandangan dia. So kita dah main-main di kawasan Jakarta.
Macam lama-lama Om Bin apa ni? Lama-lama Om Bin macam reaction kan guys. Kota Jakarta ni macam lama-lama Om Bin macam dah sedikit sebanyak Om Bin macam dah hafal sikit dia punya kawasan ni. Tapi tak tahulah kalau mungkin kita macam secara real kat sana. Kadang tu kan mungkin kita tengok melalui video macam ni kita tahu, tapi bila kita kat luar tak tahu juga. Wah, terbaiklah admin kita. Cantik ke kawasan ni? Banyak kawasan ni SCBD kot. Ya ke? Sorry guys, nanti korang betulkan lobby. Oh, inilah. Okay. So inilah guys yang apa JPO Pinisi. Yang Om Bin sebelum ni kan Om Bin reaction kan video dia. Oh, wow guys, so cantik guys tempat dia. Maknanya kalau kita berdiri dekat JPO Pinisi tu, nanti kita boleh ambil gambar cantik dekat tengah-tengah kota Jakarta. Okay, wow. So kita boleh abadikan gambar kenangan kita kat situ. Mungkin kalau orang-orang yang tak pernah pergi Jakarta guys, nanti diorang rasa apa? Macam diorang kira shock gitu tengok Transjakarta. Dulu pun Om Bin pun sama guys. First time Om Bin datang Jakarta dulu, Om Bin macam kira shock lah dengan apa? Transjakarta punya. Sebab Transjakarta tu terlalu sistematik dia punya apa? Sistem, sebab dia tak diganggu oleh kenderaan lain dia punya jalan. Lepas tu murah lah, dia tak mahal sangat. Jadi sesuai untuk kita gunakan. Oh. Okay guys, okay, yang ni Om Bin ingat. Okay, so ni tempat Om Bin main-main dulu. Kawasan-kawasan yang Om Bin selalu jalan-jalan. Okay, sebab ada apa? UOB ni. Namanya kawasan sini lah guys Om Bin. Wah. Okay. Wow. So ni Om Bin masih ingat guys kawasan ni. Tapi dah banyak guys bangunan tinggi dekat-dekat dengan dia. Maknanya dah lain dengan yang dulu. So kat sini lah guys gambar-gambar Om Bin yang Om Bin rakam selalu. Wow. So kat sini lah guys kawasan-kawasan Om Bin dulu. Om Bin duduk hotel sini. Wow. Cuma mungkin dia ada berubah lah sikit sebab dah mat ni kan. Oh, inilah mungkin lorong Om Bin dulu masuk. Kadang macam Om Bin dah tak ingat guys, tapi yang UOB tu memang Om Bin kira duduk dekat-dekat dengan situ je. Hotel yang Om Bin tu. Kira Om Bin What is quality to you? When everything works fine. Kira Om Bin duduk area situ guys. Wah. So depan dia tu ada tak jauh daripada tempat hotel Om Bin tu, ke depannya kita dah nampak apa tu? Bundaran HI. So biasanya kalau Om Bin pergi mana-mana, Om Bin kan naik Transjakarta. So bila Om Bin dah menghampiri bundaran HI tu, so Om Bin dah anggap nanti kejap lagi aku stesen Tosari tu dah nak sampai. So Om Bin tak hilang lah guys. Sebab masa tu tahun 2012 biasanya untuk apa gadget-gadget semua ni tak ada lagi kan. Kalau ada pun maknanya mungkin taklah secanggih sekarang. So Om Bin biasa kalau berjalan tu guys, Om Bin hanya bergantung pada peta map.
Ombin biasanya bawa map beli daripada Malaysia, ataupun Ombin ada juga ambil dekat, minta dekat Soekarno Hatta International Airport tu. Tu guys. Wah. Kadang macam Ombin fikir-fikir guys, kalau Ombin pergi Jakarta nanti, macam Ombin nak duduk semula dekat hotel yang Ombin duduk dulu. Sebab Ombin dah tengok banyak-banyak ni. Setelah Ombin mereaction banyak-banyak video, Ombin rasa macam terlalu strategik tempat yang Ombin duduk dulu. Dia kira macam dekat pusat gitu tengah-tengah, senang kita nak masuk, nak berjalan ke mana-mana. So tu Plaza Indonesia. Wow. Hebatlah admin kita guys. Kira menggamit kenangan gitu, menyebabkan Ombin ingat lagi tempat-tempat dia. Sedangkan dah lama juga guys, 10 tahun kot yang lalu, 2012. Terbaiklah Jakarta. ...2020, 2022, 2012, so 10 tahun lah guys. Wow, 10 tahun. Sepuluh tahun tu mesti dah berbeza sangat. Unik-unik guys bangunan-bangunan di Jakarta tu. Cantik-cantik bangunan dia. PPKM. Oh, macam tu. PPKM level 3. Oh, banyaknya Transjakarta dia guys kat sini. Tengah parking. Okay, kereta-kereta dia. Semua pakai Toyota. Oh, itu polisi. Ombin tak dapat bayangkan guys. Biasanya kalau Ombin memandu ke Kuala Lumpur, nanti Ombin kena pakai ni guys, map. Apa ni dipanggil? Google Map. Ombin biasa pakai Google Map. Ataupun apa tadi yang satu lagi. So kalau dekat Jakarta macam ni guys, Jakarta kan luas. Kalau orang Jakarta tu okey lah, dia boleh hafal lah jalan-jalan. Tapi kalau macam kita yang bukan mungkin daripada Jakarta, mesti kita lost guys, kita sesat gitu. Hilang jalan, hilang arah, salah jalan. Walaupun kadang Ombin pakai Google Map guys di KL tu Ombin memandu, tapi kadang Ombin salah jalan guys. Lepas tu kena pusing tu jauh. Lepas tu masuk tol lagi, kena bayar tol. Oh. Tapi kadang seronok juga guys jalan-jalan kalaupun salah jalan. Maknanya yang penting kita bawa duit je dekat ni. Kita punya kad tu penuh dengan duit. Lepas tu
petrol penuh. Kereta kita tu penuh dengan petrol. So kalau salah jalan pun kita cuma Umi dah tak tahu lah guys, ni kawasan apa dah. Wah, banyak lagi guys pokok-pokok dia simpan. So, maknanya kita nanti kalau ada pokok-pokok macam ni tak panas lah guys. Kita akan rasa sejuk je ada pokok-pokok macam ni. Maknanya pokok-pokoknya tu dirawat. Okay. So Transjakarta tu dekat sebelah kanan. Okay. Oh, admin kita nak U-turn kot. Oh, U-turn ke guys? Oh, okay. U-turn. Oh, dah nampak gayang tu. Apa tu? Dah nampak yang Autograph Tower. Oh, oh, ada polis dia. Ada polis engkau. Oh, ni mungkin MRT. MRT dia tengah dibuat guys. Landasan MRT dia. Wah. Dia tengah buat guys. Dia kata Jalan Semanggi. Ini Bank Mandiri. Wah, so tengah dibangun guys MRT ni. Jalur baru kot. Dia untuk jalur baru MRT. Wah. So itu guys dah nampak dah. Autograph Tower kot yang tu. Okay. Wah. So kita boleh tengok-tengok engkau daripada sini. Okay. So MRT baru tu guys, sambungan dia, jalur baru dia tengah dibangun. Oh. Sini pun cantik juga guys.
Okey, daripada arah sini cantik. Nanti kalau autograph tower tu dah siap, nanti cantik lah guys pemandangan daripada sini. So kita boleh ambil gambar berdiri di tepi ni sambil berlatar belakangkan bangunan-bangunan tu. Okey. Tapi iya ke guys autograph tower? Macam bukan je. Bukan kot. So bukan autograph tower. Iya ke? Bukan kot guys. Mungkin bangunan lain yang tengah dibuat. Maknanya rancak guys bangunan apa MRT dia dibangun, jalur baru panjang juga di tadi dia punya jalur baru tu. Wah, daripada sini cantik guys pemandangan dia. Oh, yang tu macam LV. Okey. Mata Om Bin ni guys tak berapa awas sangat, tapi sempat jugalah nengok. Okey, tadi tu. Okey, kita dah kita dah nak sampai guys apa ni? Bundaran HI. Tu. Dah nampak dah UOB kot. UOB Tower. Wah. Nah, biasanya guys kalau Om Bin dah sampai sini, dululah. Biasa kalau Om Bin dah sampai Bundaran HI ni, Om Bin dah terus tahu. Maknanya stesen Om Bin dah dekat. Om Bin dah boleh turun dekat situ. Maklumlah guys, masa tu kan kita tak ada handphone canggih. So, kita bergantung pada map. Wah. So betul sangat guys. Inilah guys kawasan Om Bin main-main jalan-jalan dekat sini. Wah. So guys dah lain sangat guys, kan? Yang Om Bin ingat tu yang UOB ni, bangunan dia. Sebab memang mungkin inilah kot guys. Dulu ni kan Tosari kan, Tosari Station. So Om Bin akan turun di sini, lepas tu Om Bin ambil kanan. Sebab hotel Om Bin tu kat situ. Okey. Dia tak berapa jauh daripada hotel yang Om Bin duduk tu, tak jauh daripada 46 Tower tu. Sebab bila Om Bin buka jendela hotel tu, so nampak. Wah, okey. So Om Bin ingat guys, kawasan ni. Ingat sangat-sangat. Wah. Oh my god. Macam seolah-olah Om Bin pergi kan juga. Oh. Kira sedih lah guys. Om Bin ingat kenang-kenangan Om Bin. Sedih time
kat Jakarta. Tapi disebabkan masa tu Om Bin tak ada akses sangat, macam sekarang kan kita boleh tahu. So susah jugalah Om Bin nak Om Bin kan seorang berjalan-jalan. Om Bin takut masa tu, takut hilang lah sebab kan Jakarta kan luas. Terlalu sesak guys kat sini pembangunan dia. Banyak bangunan-bangunan dia kat sini. Okay. So ni mungkin yang SCBD kot, yang kawasan ni pula. Mungkin SCBD kot. Macam, sorry lah guys sebab Om Bin walaupun Om Bin dah mereaction banyak juga video, tapi kadang tu Om Bin lupa sebab yalah, Jakarta kan luas, tak boleh dihafal sangat guys. Mungkin Om Bin yang kira orang asing, Om Bin tak tahu susah nak hafal. Mungkin kalau orang Jakarta tu senang lah nak hafal, sebab dia kira dia hari-hari hari-hari sana sini di kota Jakarta. Wah, oh hebat guys kawasan ni. So inilah nih mungkin SCBD. Wow, amazing. Wah, so tu GPO Pinisi. Kerja guys. Oh, okay. Oh, polis. Polis kot. Oh, polis traffic. Oh. Mungkin kereta tu guys ni BVIP kot. Wah. Jakarta tu dia tulis. Wah, Om bikin ambil gambar dekat situ guys. Tulisan Jakarta tu cantik. Wow. Okay. Amazing lah. Cantik engkau kawasan ni. So matahari dia tu cantik sore hari. Traffic lagi. Oh, ada polis. BBIP nak lalu. Oh, tu okey, kereta BBIP. Tu dia tulis juga Jakarta.
Itu terlalu luas guys, Jakarta tuh dari tadi kita tak sampai. Oke, ini GPO dia. Wah. Mandiri Bank. Wow, best nih guys. Terlalu pukul apa guys sekarang? Oh, sekarang pukul 4. Menyombi buat video ni pukul 4 lebih. Ombin bawa ke orang tengok video ni. Itu jambatan dia guys, cantik jambatannya. GPO dia cantik. Okey. Ada juga guys kawan-kawan kita yang komen, dia kata Obin jangan lupa tengok GPO tanpa atap ke apa macam tu. Maknanya GPO yang tak ada atap. So nanti Obin cari guys video dia. Oh, admin kita dah sampai kot. Ke yang ni guys, apa guys yang ni? Dia kata Sudirman. Mungkin SCBD kot. Okay. Macam yang admin kita hari tu, Obi pernah reaction juga video dia. Macam dia main-main area sini guys. Cuma Obi dah lupa dah admin kita tu siapa nama dia. Okay. Oh, yalah ni mungkin lah ni guys. Oh, dia ada terowong guys ke bawah tu. Apa terowong ni? Terowongan. Oh, inilah SCBD. Okay. Wow. So betul lah, hari tu admin kita yang pernah reaction dulu guys, sama juga dia SCBD. Hari tu admin kita pernah jalan-jalan juga guys dekat kawasan ni, tapi dia berjalan kaki lah. Yang Obin sebelum reaction juga video dia. Okay. Katanya SCBD ni dia kira kawasan paling elit di Jakarta. Admin kita cakap lah guys. Dia cakap dekat blog dia tu, video dia tu. Okay. Betul lah guys. Rasanya Obi Saputra pun sama. Oh iyalah, anilah. Okay. Cuma hari tu admin kita tak masuk sini guys, sebab dia katanya nanti takut ditegur oleh security. Okay, Obi ingat lagi tempat ni.
Tapi tak tahulah guys, yang tadi tu security ke ataupun polis. Mungkin polis kot. Okay. Oh, jadi betul lah. Betul lah guys, hari tu admin kita jalan-jalan sini. Ambil dah lupa dah blog nama channel dia apa. Wah. So cantik guys kawasan ni. Yang dia tunjuk, yang ambil reaction video dia pasal tapak projek, tapak proyek ni Signature Tower tu. Kat situ guys video tu. Dia ada jalan kat sini. Nanti kalau korang pernah tengok lah video reaction Om Bin yang bertajuk tapak projek Signature Tower. Kat situ. Tu. Wah, electric city apa city? Ke Electronic City. Okay. Wah, macam Om Bin dah tahu pula guys Jakarta. Luas sangat guys. Oh, tak dapat dinafikan guys, Jakarta tu luas. Dari tadi kita berjalan sejam tu video ni guys. Admin kita kata video ni sejam. Tak habis lagi berjalan engkau. Luas sangat-sangat. Oh, SCBD. Admin kita ni kan dia berjalan, dia tahu semua kot kawasan ni. Cantik pula dekat situ tu. Dia macam taman-taman bunga, banyak lampu-lampu cantik. Okay. Hiasan-hiasan gitu guys, cantik. So ni admin kita sengaja guys, dia buat video ni. Dia perkenalkan kepada kita kawasan-kawasan ni. Jadi guys, yang Om Bin perasan tu macam tadi tu dekat kawasan-kawasan FWD Tower. Yang dekat-dekat kawasan apa tu? Tosari tadi tu. Kat situ macam sesak juga. Jalan dia macam banyak pengendara. Tapi kalau yang dekat kawasan-kawasan ni macam dia mungkin itulah mungkin yang tukuk guys. PPKM tu. Okay. Om Bin kan guys orang kampung. Jadi kalau Om Bin memandu dekat, kalau mungkin di Johor Bahru tu mungkin okey lagi lah. Om Bin tak berapa takut. Tapi kalau di KL tu guys, Om Bin takut guys memandu sebenarnya.
Om Bin takut apa, sebab di KL kan banyak tol. So nanti tiap kali kita salah jalan tu, nanti kita kena pusing, lepas tu kena bayar tol. Itu yang Om Bin risau guys, memandu dekat Kuala Lumpur punya jalan. Tapi ada juga Om Bin memandu kat situ. Banyak kali jugalah Om Bin pergi naik kereta. So kita nak pergi mana sekarang ni guys? Kawasan mana lagi kita pergi? So terima kasihlah admin sebab pertontonkan kepada kami kawasan-kawasan ni yang mungkin kami tak pernah tahu. So thank you so much pada admin kita. Oh, yang ni FWD tu guys. Bangunan ni Pacific Center, apa tu, Century Pacific apa. Sorry guys, mata Om Bin tak awas sangat. Wah. Okey. Pintu utama. Ni apa, shopping mall kot? Oh, cantik juga guys kawasan ni. Wah. Okey. Oh, yang ni yang admin kita dulu pernah cakap guys. Dia kata kawasan apa? Halte ke apa? Tempat ni dia kata selalu orang ambil gambar. Dia kata tempat ni cantik, tempat ni. Okey. Wah. Wah. Sorry guys, dekat luar tu bising guys, orang-orang kat sini. Dekat kawasan Om Bin ni banyak guys orang-orang yang bising. So kalau korang dengar tu, korang tak payah ni sangat guys. Sebab itu bukan di rumah Om Bin, itu rumah lain. Oh, kita dah keluar guys daripada tu. So kita sekarang masuk highway balik. Kira jalan besar. Oh, dah petang dah guys. Video ni dah petang dah. Wah. Dah nak habis video dia. So kita dah, admin kita dah bawa kita jalan-jalan. Sorry guys, Om Bin sendawa sebab Om Bin minum kopi. Tu tadi jalan jambatan dia. GPO. So guys, sorry, ada nak azan guys sekarang. Oh, admin kita masuk sini. Okey. Kawasan apa ni pula guys? So dah azan guys. Tapi tak apa, kita tengok dulu, teruskan. Sebenarnya guys, masjid tu dia tak jauh daripada rumah Om Bin guys. Dalam, kalau terus gitu, mungkin dalam lebih kurang 100 meter je kot. Kalau sebab rumah Om Bin ni kan dia guys macam apartment biasa, jadi dia berpagar gitu, kita tak boleh cross gitu. So sekitar
kalau memusing gitu dekat gate utama dia. So sekitar dalam mungkin 300 meter kot. Nah gitu. Tapi kalau lurus je mungkin dalam 100 meter je. Sebab dia dekat. Oh. Okey. Oh, admin kita masuk guys terowong ni. Okey, kecepatan maksimum 30 km. Oh, tak sempat guys. So sorry. Wah, kita masuk dalam terowong guys. Oh. Wah, terbaiklah admin kita. Dia bawa kita jalan-jalan guys. Oh my god. Jangan lupa guys support admin kita. Okay. So sedikit sebanyak tu guys kita boleh tahulah sikit-sikit. Dapat tengok. Wow. Hebatlah admin kita. Terbaik walking around channel guys. Wow, macam Om Bin happy pula guys tengok video ni. Admin kita bersusah payah guys, dia bawa kita jalan-jalan. Kenalkan tempat-tempat di Jakarta. So, kita yang mungkin tak pernah, korang tak pernah pergi Jakarta, ataupun macam Om Bin yang dah lama tak pergi Jakarta, so macam kita boleh tengoklah guys semula Jakarta tu macam mana. Wow. Tingginya kai bangunan tu. Cantik pula. Jalan yang ni pula guys, jalan dia macam hijau gitu. Cantik hijau. Wow. So kita sekarang ni main area SCBD. Kawasan-kawasan SCBD guys. Yang tempat kita sekarang ni tengok. Terbaiklah admin. Apa tu guys? Polis lah. Ada polis tu. So polis dia berkawal. Yang ni apa guys? Oh, taksi. Oh. So ni kawasan taksi. Okay. Maknanya taksi, bahagian stesen taksi lah. Mungkin dekat-dekat sini ada shopping mall besar kot kat sini. So ada taksi tadi. So admin kita nak pergi mana dah? Oh, mungkin dia dah nak balik rumah kot guys. Jadi maknanya walking around channel ni guys, admin kita ni mungkin dia ni orang Jakarta kot. Memang dia duduk Jakarta. Senayan. Oh. So jalan tu Senayan punya. Wah. Ni apa guys? Plaza Tol kot. Okay.
Sorry guys, bibir Om Bin tu selalu dia kering. So kadang sebab tu Om Bin selalu ni, sebab dia kering, bibir kering. Oh. Wow, best nih guys jalan-jalan di Jakarta. Kota yang begitu luas sekali. Oh, tak habis pusing sehari. Luas sangat-sangat. Siapa tayang WhatsApp Om Bin? Dah sampai 7 WhatsApp. So Om Bin macam puas hati guys, sebab tadi Om Bin nampak tempat, kira jejak-jejak Om Bin dulu dekat Jakarta. Saya Om Bin jalan-jalan di Jakarta dulu. Cantik-cantik gaya bangunan dekat Jakarta tu. Ini pun unik juga dia punya apa ni, bangunan ni. Wah, cantik. Oh, kita dah sampai sini. Kau tak tahulah ni kat mana. Senayan kot. Mungkin kawasan Senayan. So dah habis guys video admin kita. Oh, so admin kita pun pernah juga guys. Dia kata 2 hours driving. Oh, wow, amazing kau video admin kita. So Om Bin berterima kasih guys pada admin kita yang bawa kira Om Bin berjalan-jalan, kita semua berjalan-jalan, kita tonton video beliau. So thank you so much guys. Wow, Om Bin suka guys tempat-tempat macam tu, video-video macam tu yang panjang durasi dia. So kita kita puas tengok. Sebab kadang kalau video berjalan-jalan macam tu durasi dia tak panjang, justru macam kita tak puas guys. Tapi macam tu kita puas. Jadi Om Bin sedih guys sebab Om Bin dalam video admin kita tadi tu, admin kita ada perlihatkan dia pergi kawasan Tosari. So Om Bin ingat sangat guys kawasan tu. Sebab Om Bin selama duduk Jakarta, so itu je lah Om Bin tempat Om Bin ke sana sini. Oh wow, so mungkin kalau Om Bin pergi Jakarta lagi, Om Bin mungkin Om Bin rancang lah. Kalau nanti lah, tengoklah macam mana. Tapi macam lagi best juga guys duduk dekat yang tempat duduk Om Bin dulu, hotel yang Om Bin duduk dulu. Sebab kat situ pun macam strategik juga dia punya tempat kan. So InsyaAllah kalau coronavirus ni dah settle, dah siap, ataupun kalau tak siap pun, tapi mungkin Indonesia dia dah buka untuk, sebab sekarang rasanya untuk Malaysia punya mungkin dia tak buka kot untuk Indonesia punya, kira kemasukan orang Malaysia ke Indonesia mungkin tak dibenarkan kot guys sekarang ni. Sebab biasanya yang Om Bin tahu tu 15 March tu untuk yang Vietnam, maknanya orang Malaysia dah boleh masuk Vietnam untuk melancong. Dan mana lagi hari tu dia Om Bin dah umumkan. Tapi yang Indonesia rasanya belum lagi guys. Dia belum buka lagi untuk kemasukan orang Malaysia melancong ke Malaysia. Om Bin tak berapa tahu sangat, tapi yang Om Bin baca lah hari tu. So semoga guys semuanya dah berakhir, and then kita boleh melancong macam biasa dulu. Okay, so thank you so much guys atas sokongan korang pada video-video Om Bin. Thank you so much dah. Jaga diri korang.